Abang. Ya. Mak tak nak cakap dengan kita ke? Adik, jangan cakap macam tu. Mak kan tak sihat. Abang, mak boleh sihat tak? InsyaAllah selagi abang ada, abang akan korbankan apa je untuk family kita. Zat. Zat. Oi. Kau kata nak bawa kita orang pergi study kan? Cepatlah. Jom ikut aku. Tolonglah, korang serius ke nak study kat sini? Tak ada tempat lain ke? Ya. Kafe Aman tu ramai orang. Tu yang aku ajak korang datang sini tu. Lagipun relax apa. Betul. Kafe ni semua, time ni ramai orang. Bunyi cengkerik pun aku dah tak boleh study weh. Ya kan? Tapi kan, bukan tempat ni keras ke? Tempat ni okey je. JK selalu ada. Tak ada. Kalau apa-apa jadi kat kita orang, especially aku, kau siap Zat? Selamatlah. Ajim ni penakut. Tak apa Jim. Selamat. Jom. Actually, cantik tu tempat ni, baik tu. Nak study, nak study. Alah. Kau datang nak main-main je. Kau pada tadi tak pernah tinggal aku. Apa masalah kau ni? Ajim, esok exam tau. Ya nak air tak? Ajim boleh pergi beli. Mana ada air kat sini? Mesin regang depan tu. Tak nak lah. Aku nak kat sugar. Nak air lemon tea? Boleh, tapi kau bayar lebih. Zat, kau nak? Tak apa. Aku tak siap ni. Serius? So aku gerak dulu. Bye-bye semua. Berani pula Ahmad ni nak pergi seorang-seorang. Betul. Sekejap, kau okey tak? Okey. Tak adalah nampak kau bad mood semacam je. Tak adalah. Alhamdulillah aku okey je weh. Esok test baru hari ni nak ingat Tuhan. Teruk lah. Teman aku ingat tanda siap. Boleh? Jom. Kau jaga barang tau? Okey. Tak ada, Gas. Aku nak kena pakai banyak duit ni. Kau nak berapa? Agak ada. 100k ada? Tak ada lah, 100k. Aku nak kena pakai banyak ni untuk operation mak aku. Aku dah tak tahu lah, Gas. Pisang dah ni. So kau nak kena pakai banyak ni? Yes. Aku ada idea lah. Apa? Kau tahu school pharmacy tak? Okey, dekat situ ada satu bilik gelap yang ada organ jantung tau. Kat situ, kalau kau dapat jumpa, aku boleh tolong jualkan. Aku banyak connection dengan black market tau. Kalau kau dapat jumpa, aku jualkan 25%, aku ambil 150,000, kau punya. Asyuk? 150? Betul? Jantung? Yes. Ni gila sangat ni, Gas. Aku tak kena buat benda ni. Boleh kena buang je SIM aku. Tak nak aku. Baiklah, ini just suggestion aku lah. Ikut kau lah. RM150,000, kau punya.
Alah, rosak lagi. Sini rosak, sana rosak. Bil tak ada letak. Bakit pula. Zat? Kau jangan main-main, Zat. Oh jantan, kau cakap dengan aku sekarang, kau yang intai dalam tandas perempuan tadi. Kau jangan muai muka kau kan. Aku jerit kau kuat. Kat sini ada ramai orang tau. Naik. Sofia. Haji. Naik. Sampai pun. Dah lama tunggu. Ya Allah. Apa dah jadi kat korang ni? Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Apa dah jadi ni? Ya Allah. Kau siapa? Apa yang kau dah buat dekat kawan-kawan aku? Kau dah curi hak aku. Aku berhak untuk curi hak kau. Nyawa dia orang bukan hak kau. Kau tak boleh ambil. Kau dah curi jantung aku. Aku berhak untuk curi nyawa kawan-kawan kau. Jantung kawan-kawan kau jadi makanan aku. Tak. Diorang tak salah. Aku yang ambil jantung kau. Lepaskan diorang. Aku pulangkan balik. Dah terlambat. Kau tak berfikir panjang sebelum lakukan sedemikian. Kau tak faham. Aku buat semua ini untuk mak aku. Aku dah tak ada. Berambus kau. Aku tak akan apa-apakan kau. Kau yang ingin berkorban untuk tempat kau kan Aizat. Pergi. Aku tak akan apa-apakan kau. Tunggu. Aku sanggup buat apa saja. Asalkan kau pulangkan balik diorang. Ambillah aku. Aku akan pulangkan nyawa kawan-kawan kau. Dengan pulangan, aku ingin makan jantung kau. Ya Allah. Aku korbankan diri aku untuk mereka yang tak bersalah. Aku terima syarat kau tu. Kau buat pilihan yang tepat, Aizat Adam. Kasih dan kecewa Dapat duit tak?